Oi, sejak bila Bank Dunia ni kawal petrol dekat Malaysia ni? Sampai dia pun kata Malaysia tolak cadangan Bank Dunia naikkan harga petrol. Mampu happy lah Bank Dunia tu. Kita ada hak di atas negara kita sendiri. Sejak bila Bank Dunia ni nak kawal petrol di negara kita ni? Sejak bila? Apa nampak tak? Ni dia yang kata tau, dia yang kata Malaysia tolak cadangan Bank Dunia untuk naikkan harga petrol. Mampu happy lah. Kita ada hak di negara kita untuk kawal harga minyak. Nak ikut telunjuk Bank Dunia apa siapa? Adakah Bank Dunia ni menentukan harga petrol di Malaysia? Bukan aku yang cakap, tapi dia yang cakap. Dia ni biar betul seolah-olah Bank Dunia sudah menguasai ekonomi Malaysia ni. Dia yang cakap tau, dia yang cakap. Apa je main-main sekarang ni? Adakah Bank Dunia dah kuasai sekarang ni Malaysia? Apa siapa kita kena ikut telunjuk Bank Dunia pula? Sedangkan kita ada hak dan kuasa untuk menentukan naik dan turun harga petrol di Malaysia. Dia ni biar betul, dia yang cakap tau, bukan aku cakap. Rakyat Malaysia, hampa sendiri tengok hampa sendiri tengok dan lihat dengan dua biji mata. Dia yang cakap. Harga petrol Bank Dunia tolak cadangan. Malaysia tolak cadangan. Cadangan apa? Tolak terus. Kita ada kuasa, ada hak untuk menentukan harga petrol di Malaysia, bukan Bank Dunia. Sebab tu kita tak bagi IMF ni bertapak di Malaysia. Alright geng. Fikir, dia cakap. Alright, selamat.